Jom kita test earbud baru Disney Mickey and Frank. Oh, kalau kita tengok ni, dia ada tulisan Mickey Mouse, kemudian dia ada logo Mickey Mouse kat sini. So dekat bahagian belakang ada copyright Disney dan ada satu butang. Butang ni kalau kita tekan dia akan menyala lampu, dan bawah dia menggunakan charging type C. So jom kita keluarkan dia. Dan touch sensor dia adalah dekat sini. Dia ada bagi juga satu type C kabel dan satu user manual. Okey, macam biasa, jom kita test earbud ni. Alright, bila masuk dalam telinga dia okey je, selesa je, tak ada masalah. Fit elok, memang tak jatuh Alright, jom kita test dengar lagu pula. Okey, apabila kita connect ke earbud ni, dia bahasa China. Okey, aku play lagu Nickelback full volume. Volume dia agak kuat lah. Bass dia pun agak sedap. So untuk bass dia aku akan bagi dia above average. So aku akan bagi 4.5 daripada 5. Aku akan gunakan app untuk check latency dia. So latency untuk earbud ni adalah lebih kurang 120 millisecond lah. Not bad juga. Dan aku akan test mic dia menggunakan aplikasi Mic Test. Okay, aku dah pun test dia punya mic. Overall, kalau kata kita letak dia dekat telinga macam ni, mic dia average. Agak clear juga kalau kata nak buat bercakap, tapi dia agak slow sikit. Kalau kita bawa sebelah earbud ni letak dekat mulut, memang clear. So dari segi mic okey, dan untuk nak dengar lagu pun okey, untuk nak main game pun rasanya tak ada masalah sebab latency dia pun adalah average. So guys, kalau korang berminat, check out beg kuning di bawah.